Pekan Benut merupakan sebuah pekan kecil dalam daerah Pontian. Terletak di pertemuan antara Sungai Pinggan dan Sungai Benut yang membentuk sebuah tanjung. Biasanya penduduk tempatan memanggil pekan ini sebagai tanjung. Kesan dari pembangunan dan pemodenan, pembangunan pekan ini kini tertumpu di Simpang 4 Benut. Di lokasi baru ini, ia kini menjadi tumpuan penduduk tempatan mendapatkan perkhidmatan dan keperluan harian mereka. Seperti perbankan, pasaraya, klinik, restoran, kedai runcit dan lain-lain. Dari segi geografi, pekan ini berada di bahagian barat negeri Johor. Ia merupakan penghujung bahagian utara daerah Pontian yang menghubungkan daerah Batu Pahat dan juga daerah Kluang. Jaraknya kira-kira 80 km dari Bandaraya Johor Bahru. Jika melalui lebuhraya utara selatan, kita akan melalui susul keluar tol Simpang Renggam. Seterusnya melalui Jalan Parit Ismail. Pekan Benut jaraknya 26 km dari Bandar Pontian. Jika melalui laluan ini, kita akan menempuhi pekan kecil Ayer Baloi dan Sanglang. Dari Bandar Penggaram Batu Pahat, jaraknya lebih kurang 50 km dan kita akan menempuhi pekan kecil Senggarang dan Rengit. Dari pekan Simpang Renggam pula, jaraknya kira-kira 24 km. Keseluruhan kawasan Benut adalah berkeadaan tanah rata dan rendah. Dahulu tanaman utamanya ialah kelapa, pinang dan getah. Namun kini, tanaman tersebut telah diganti dengan tanaman sawit. Manakala, tanaman sisipannya ialah seperti pisang, kopi, nenas, koko dan lain-lain. Populasi masyarakat di Benut terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu, sedikit Cina dan juga India. Masyarakat Melayu yang tinggal di Benut, mereka terdiri dari suku Bugis yang mendominasi pesisir pantai. Suku Jawa pula, mereka tinggal di kawasan sebelah daratan. Datuk Jaluk bin Daim Malibuk, seorang tokoh tempatan berketurunan Bugis. Namanya diabadikan di sebuah dataran di pekan ini. Ianya sebagai mengenang jasa dan sumbangan yang pernah dicurahkan bagi kawasan Benut khasnya. Masyarakat Bugis di sekitar Pekan Benut bukan sahaja aktif dalam kegiatan ekonomi. Mereka juga aktif dalam soal syiar Islam.
Ia terbukti dengan wujudnya sebuah masjid iaitu Masjid Jamik Temenggung Abdul Rahman Benut. Masjid ini asalnya adalah hasil sumbangan dan muafakat masyarakat Bugis sekitar pekan ini. Di Benut juga terdapat satu-satunya lokasi pertempatan yang dihuni oleh Melayu asli suku orang laut, iaitu di Kampung Baru Lapis Sayang. Suatu masa dahulu, kelompok etnik ini pernah tinggal berhampiran dengan muara Sungai Benut sebelum berpindah ke daratan yang lebih kering sekitar awal tahun 1970-an dan kekal menetap di Kampung Baru Lapis Sayang sehingga sekarang. Bagi masyarakat Melayu asli suku orang laut, Sungai Benut pernah menjadi laluan utama mereka untuk ke Pekan Benut. Sewaktu nenek moyang mereka tinggal di kampung lama, satu-satunya cara untuk ke Pekan Benut ialah menggunakan perahu dengan berciau. Sehingga kini, selain dari tempat menjual hasil tangkapan, di pekan kecil ini jugalah tempat mereka mendapatkan keperluan harian seperti barang makanan, pakaian, peralatan menangkap ikan dan lain-lain. Keadaan Pekan Benut kini boleh dikatakan sedang pesat membangun. Jauh berbeza dengan masa lalu. Walaupun masih terdapat bangunan-bangunan kedai lama, bangunan komersial yang baru telah dibina di Simpang 4 Benut. Antara lain keunikan Benut ialah sebilangan besar penduduknya adalah berketurunan Bugis dan mempunyai hubungan tali kekeluargaan antara satu sama lain. Malah, tidak keterlaluan jika ada yang menggelar Benut sebagai Pekan Bugis. Bagi penggemar makanan tradisional Bugis, daerah Pontian termasuk di kawasan Benut merupakan destinasi yang tepat untuk dikunjungi. Pelbagai masakan dan kurmue sangat mudah untuk ditemui baik di restoran maupun warung makanan. Malah hidangan autentik Bugis yang biasanya dihidangkan sewaktu hari kebesaran seperti Hari Raya Aidilfitri maupun Hari Raya Aidiladha boleh dinikmati pada hari-hari biasa.